Berita baik, harga emas menjunam lagi pada hari ini, iaitu dengan harga RM675 sahaja tuan-puan. So jadi tuan-puan, hari ni Jia tengah travel. Tak ada kedai emas pun kat sini tuan-puan. Ni Jia dekat Terminal Gombak. Nak cari kedai emas kan, harga dah turun ni, kita nak beli, nak borong emas ni macam mana kan? Sebab itulah mudahnya ada akaun Get Public Gold. Dekat tangan kita je kita boleh beli emas tuan-puan. Tak payah beratur, tak payah pergi jauh-jauh cari kedai emas. Harga emas jatuh ni lah kita nak tambah aset simpanan kita, betul tak? So jadi hari ni tuan-puan, Jia nak ajak tuan-puan tengok bukti macam mana cara Jia top up akaun simpanan ni tuan-puan. Buktinya tuan-puan tengok sekarang ada 3.1356 gram, betul? So Jia bersadar untuk tambah lagi RM100 untuk bulan ini. So jom kita top up. Hari tu masih gaji dah, top up dah siap-siap. Tapi sebab harga turun, kita tambah lagi. Sebab dia boleh kecilkan purata harga emas kita lah. Okey, so macam mana tuan-puan cara dia? Dekat bahagian sini kan tuan-puan, nampak tak ada 4 point ni kan? So tuan-puan tekan bahagian top up. Okey? Tekan bahagian top up, dia akan keluar macam ni, betul? So Public Gold ada 2, okey? Ada gold dengan silver. So kita nak beli emas, so pilih gold. Okey, kemudian pilih ke bawah, tengok payment method, online banking lah paling mudah. Kemudian tulis dekat RM ni 100. Okey? Sebab je nak beli 100. Nampak Okey, so 100 dia dah bagi tahu siap-siap. Dia ibaratnya macam akad. Okey, awak beli 100, awak akan dapat 0.1481 gram. Setuju ke tak? Dengan pertukaran gram tu. Okey, kalau setuju, kemudian anda boleh tekan I agree dekat bawah. Okey, check. Double check, purchase for myself. Okey, kemudian tekan bawah sekali, place order. Alright, okey. Kemudian, dia akan pergi kepada sistem perbankan online kita. So, tinggal bayar sajalah. Jom kita tengok. Adakah emas akan masuk terus? Sekejap, bagi Jia bayar dulu. Okay, kita dah approve. Okay. Alright, so jadi nampak tak? So, kat sini dia tulis dah successful. Jadi sekarang kita pergi tekan warna hijau ni. Back tu, kita punya portal semula, kita punya account. Nampak tuan-puan, buktinya Public Gold sangat transparent tuan-puan, tanpa pembayaran gram emas terus mas. Tadi 3.1 betul, sekarang dah 3.2. Nampak? So itulah tuan-puan, mudahnya simpan emas kat Public Gold ni tuan-puan. Dah siap bayar, gram emas akan terus dikreditkan masuk dalam akaun kita. Okay? Kalau tuan-puan tak percaya juga, tuan-puan boleh tengok dekat bahagian history. Dekat history ni pun ada masuk. Nampak tak buktinya? Untuk bulan ni pun Jia dah top up 3 kali tuan-puan. Hari gaji hari tu 22 hari bulan, 30 hari bulan dan hari ni 31 hari bulan. Semalam baru top up. Hari ni harga emas turun lagi, top up lagi. Kalau tuan-puan ada duit lebihan, boleh berbuat demikian lah. Sebab apa? Simpan emas dekat Public ini tuan-puan, nak top up hari-hari boleh, nak top up setiap bulan boleh, nak top up 2-3 bulan sekali pun boleh, tak ada masalah. Tiada komitmen bulanan. Yang penting, tuan-puan kena make sure setiap bulan tuan-puan punya gram bertambah. Tuan-puan kaya, okay? Simpan emas ni bukan untuk orang lain tapi untuk diri sendiri. So nak kaya dengan simpanan emas, make sure setiap bulan ada pertambahan gram emas. Jangan biar ada 1 gram, setahun 2 tahun, rugilah. Alright, so bagi yang berminat untuk Jia bimbing dalam simpanan emas di Public Gold, boleh hubungi Jia untuk Jia bimbing anda sebaik-baiknya. Gemukkan simpanan, kuruskan belanja. Ada manfaat, boleh follow Jia rapat-rapat.